Jika tiada provokasi, tiadalah tangkapan. Demikian sindiran pedas seorang pemerhati terhadap peserta Perhimpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram Garah yang ditahan di hadapan Kompleks Membeli Belah Sogo pada Sabtu. Menurut pemerhati, arahan yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM adalah mudah dan jelas, di mana menangkap sesiapa sahaja yang membuat provokasi dan pihak penguatkuasa hanya melaksanakan tugas. Tegas pemerhati, masalah bukan pada perhimpunan, sebaliknya pada sikap provokasi yang sengaja dicetuskan. Menurut pemerhati, tindakan menangkap ketua jurucakap perhimpunan tersebut bertujuan bagi mengelakkan kekecohan berlaku dan sekaligus meleraikan perhimpunan tersebut. Sementara itu, Penasihat Undang-Undang Garah Hanif Khatri berkata, perjuangan yang dibawa oleh peserta hanyalah untuk menegakkan kedaulatan undang-undang. Merumuskan dan saya telah menyatakan dengan jelas bahawa sekiranya pihak polis masih nak meneruskan dengan arahan salah pihak ketua polis negara tersebut, maka sila tangkap saya terlebih dahulu. Katanya ada pihak yang sengaja mengelirukan orang awam dengan laporan kononnya terdapat hasutan untuk mencederakan orang bukan Islam. Memetik Sinar Harian, polis sebelum ini memaklumkan bahawa penganjuran perhimpunan tersebut tidak dibenarkan atas faktor keselamatan awam. Justru pemerhati mengingatkan agar hak berhimpun tidak disalahgunakan sebagai alat provokasi kerana setiap tindakan yang mencetus risiko akan mengundang tindakan undang-undang.